Ini jentera buat masuk hutan ni pakai LED man. Padu ke tak padu? Okay, so kalau korang okay guys, sekarang aku ada dekat CF Motor punya booth dan ada satu jentera menarik lah bagi aku kat belakang ni. Okay, so nama dia adalah C-Force. Dia macam ni, nampak tak? Ini C-Force 520, that one is C-Force 450 lah. Jentera ni kan, kalau korang duduk kampung ada kebun sawit 20 ekar tu beli ni lah. Beli ni, tak payah pakai ciketeng dah. Korang beli ni, terus sangkut dekat belakang sini, korang punya gerabak tu buang ke sawit. Memang kuat lah. Okay, so boleh tengok tayar dia, suspension dia. Okay, dekat belakang ni ada rack. Alright, nak naik 3 orang, 2 orang pun boleh. Sini satu depan, anak kecil tengah. Belakang sini ada backrest dia, boleh sandar. Okay, fuel tank dia kat sini, gear dia dekat sini, korang boleh tengok. Depan ada rack lagi. Bertenggek kat depan ni pun tak ada masalah guys. Boleh nampak lah. Okay, ni depan ni kalau korang nak masuk hutan ke, boleh tarik lah. Nampak tu, clip dia, CF Motor punya clip guys, cantik. Suspension depan. Okay, boleh tengok dia punya tinggi macam mana. Okay, ini dia punya floorboard dia lah. Besar weh. Kalau tengok aku duduk kat atas ni. Okay, bila aku duduk sini kan, nampak luas ni luas gila. Ini korang boleh bertenggek belakang, depan lagi boleh bertenggek, belakang pun boleh bertenggek lagi nak pasang gerabak pun boleh. Korang tengok di sebelah, tinggi guys. So untuk floorboard ni dia buat jenis lubang kat sini. Senang lah untuk maintenance, nak cuci ke tanah ke apa, senang nak cuci kat sini Okay, nampak. Charge pun ada kat sini, 1.2 punya type A charging port. Ada type C dan juga type A punya USB. So boleh charge kat sini. Masuk hutan kan nak charge senang. Fuel tank kat sini. Okay, tak nak buka, takut pula nak buka. Okay, saya boleh nampak. Kepada korang kan, yang mana-mana ada kebun sawit ke ataupun ada resort ke, nak cari jentera-jentera macam ni, korang boleh try daripada Enforce punya ni. Design dia cantik guys, memang nampak modern lah. Tak macam yang lain tu. Tengok lampu belakang dia, lawa guys. CF Motor kat sini. CF Motor bukan sekadar keluarkan jentera 2 roda je tau. Okay, 4 roda pun dia buat juga. Ni. Okay, by the way, ini aku tengok dia belum launch lagi, belum ada dekat market lagi. Comfortable seat betul lah, memang selesa. Ergonomic handlebar pun betul. Arch double A-arm independent, dia cargo rack, full LED headlight, aggressive off-road saya. Okay, ini jentera buat masuk hutan ni pakai LED man. Padu ke tak padu? Okay, so kalau korang yang mana-mana tu berminat dengan jentera macam ni, korang boleh consider daripada sekarang untuk simpan duit, boleh try CF Motor punya ni.